Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adil Wijaya. Saya berumur 9 tahun. Saya belajar di SJKC Cuicak. Hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah buku yang menarik bertajuk Kakak Tua Utusan Raja, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Penulisnya ialah Muhammad Nur Azim. Buku ini hanya mempunyai 32 muka surat sahaja. Pernahkah kamu terfikir untuk mempunyai seekor burung kakak tua? Saya selalu berangan kalau ada seekor burung kakak tua yang pandai bercakap, mesti seronok. Saya boleh ajak dia sembang, suruh dia nyanyi lagu kegemaran saya, atau tolong jawab soalan matematik. Mari kita nyanyi dulu lagu kegemaran saya. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Lepas membaca buku ini, saya pula merasa was-was pula. Kenapa ya? Dalam cerita ini, Raja Malikul Alam yang memerintah negara Indrasari melantik seekor burung kakak tua yang pandai bercakap sebagai utusannya. Burung kakak tua itu ditugaskan menyampaikan berita kepada rakyat. Pada mulanya semuanya baik-baik saja. Tapi lama-kelamaan burung itu semakin seronok membuat bercerita sendiri, sampaikan rakyat menjadi keliru. Raja pun mula marah. Akhirnya, burung kakak tua itu dihukum kerana menyebarkan berita yang tidak benar. Saya suka buku ini kerana bahasa yang digunakan tidak susah, hanya mempunyai 1080 patah perkataan sahaja. Buku ini bersaiz besar dengan perkataan yang besar. Perkara yang paling saya minat ialah gambar yang terselah warnanya. Lepas membaca buku ini, saya tahu walaupun burung pandai bercakap, tapi kita tidak boleh percaya bulat-bulat. Dan kita pun mesti sentiasa bercakap benar. Kalau saya bela burung kakak tua, saya pastikan dia tahu satu perkara penting. Jangan suka reka cerita ya. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.